Oh, Halo, Assalamualaikum. mana dah Dengar? dengan Zuala dah awal kan. Gila. Sorry, aku cuti saya ingat boleh relax sikit. Rupanya lagi busy. Mana ada istilah relax ke bidang akademik. Aku lah boleh tulis gerak ke, tulis paper ke. Hari lah. Oh, Meeting. Aku tak. Di mana? itu noh. Kita duk sibukkan benda yang boleh buat duit. Benda yang boleh buat duit macam geran, tak ada nak buat. Tu lah, aku paksa ke. Aku ni kalau aku. Ada kat office Sekarang apa? kau kopi ni, walaupun jaga exam. Uish, exam lah. Oh, kata hang, Exam. sorry. Tak buat salah. Ingat I'm free. Aku agaklah call hang banyak. Saya itu. Ingat waktu kita buat pasal layout tu kan. Ya. Ha. Ah, Macam mana? baru ni training dengan Kementerian Puskor. Gila, dahsyat. Lepas tu? Ada isu tu lah, isu mereka kena buat, mereka ada satu tugasan, mereka tiap bulan mereka akan diberi satu slide. Slide tu ada data yang Ha. dia tak, layout dia tak cantik. Jadi mereka kata, Ha. Syah, aku buat, aku teringat aku cakap, nak bincang dengan Syofir ni, tapi tu lah pasal layout ni aku pun tak jumpa jalan penyelesaian. Kadang-kadang bila kita tarik masuk, kita tanya dia jawab kod lain, dia tak ikut layout. Ha. Memang. Uh, uh, kalau setakat yang aku tahu memang aku tak tahu chat GPT apa semua ni kan, dia orang tak settle ke masalah tu ke, dia orang tak boleh settle ke. Hmm. Kena apa? Setakat ni memang tak boleh kan. Yang simple boleh ha, simple. Kena buat manual tu Japit lah. Dia orangnya data tu kita kena Hmm. susun balik tu. Sebelum masuk ke ChatGPT. Betul. Betul. Kena setakat ni lah, setakat manual lah. Ataupun ada satu platform yang memang khas untuk kita reorganize balik. Macam tu lah. Aku teringin kat Ada nampak platform tu. ke page? Ni kalau boleh buat tu. Oh. Masalah Kira, kerajaan ni sebab, tau. sebab tengok memang apa? Memang semua ada masalah yang sama kan. Tambah pula. Bila ada AI ni, government ni mereka suka buat slide-slide mereka guna infografik tau. Benda Betul. tu lagi menyukarkan. Kalau mereka buat text based, perenggan, point, selesai masalah. Bila dia pada pakai infografik, AI yang jenis boleh klik bulat-bulat apa semua. Wah, Maksudnya dia nak ambil data daripada infografik tu. dia pun tunjuk kat aku. Contoh slide dia pun, okey, Syah ni kerja kami. Setiap bulan kementerian apa tu akan bagi ke ekonomi ke apa, bagi kat mereka satu slide ni. Slide ni penuh dengan infografik style tau. Dia bukan teks punya. Bukan retest punya kan. Betul. Uish, Ha. benda-benda macam ni aku dah hadapi dengan Sophia tu. Aku cakap, baik masuk dalam chat Ha. GPT kalau kita tak semak balik. Ha. Memang bisak lah. Tentu Pil, Ah. aku nak tanya Pil. Bila kita tarik masuk dalam AI, PDF, Word, gambar, Hmm. dia proses yang dia buat untuk tukar daripada layout dengan daripada gambar kepada markdown lah kan, markdown contoh nak tentukan ada header apa semua, dia pakai konsep yang sama Bil, ataupun tak sama. Kalau gambar, cara gambar kepada maklumat teks tu, aku duk terfikir kalau benda tu ada perbezaan, mungkin katalah gambar lebih lagi better, so aku akan minta dia tukar slide tu dalam bentuk gambar baru tarik masuk dalam ChatGPT. Adakah benda tu ada perbezaan? Actually kalau gambar lagi kacau merebor. Oh. Apa pernah dengar ni ya? VLM. VLM. LLM pernah dengar tak? LLM. LLM yang kita tengah guna ni. VLM dia Visual Large Model. Dia macam LLM tapi khas untuk gambar. Okey. Sekarang ni baru apa?
DLM ni baru nak ni lah, baru nak berkembang lah untuk gambar ni lah. Tapi kalau setakat ni, kalau nak proses gambar lagi, aku tak recommend lah, lagi macam berapa. Oh, so better kita masuk dalam dokumen PDF lah tau. PDF dia PDF text based lah, text based lah. Kalau text based dia lagi ni. PDF tu pun aku pernah masuk. Pernah try? Aku pernah masukkan modul ni, data cleansing. Aku mana pernah buat modul data cleansing weh. Aku dah fikir software mesti ada ni. Topik data cleansing maksudnya kan macam hang kan duk masukkan data dalam punya database tu, memang tu lah kerja hang kan, hang cleankan data tu ikut format. Tapi aku punya nak ajak AI ni tak lah sampai level macam tu kan. Sebab kami just tarik maklumat tu masuk dalam ChatGPT. Cuma nak pastikan data tu mesti dalam bentuk format yang AI boleh baca. Benda tu hang ada modul-modul tu dia. Macam ni, dia data cleansing ni kan, dia macam mana? Aku ajak saudara aku itu, dia ataupun nama link dia tu chunking atau chunking. Pernah dengar chunking? Chunking ni dia part of data cleansing juga lah. Kan data banyak ni. Juga ni, lepas tu chunk tu maksudnya kita ambil setempat kan, kita chunk sikit kan. Lepas kita chunk tu, kita organize balik macam mana apa semua tu kan. Tu data cleansing lah, proses semua tu. Tapi semua tu manual kan tau, manual. Manual tu yang aku nak tu Bin. Kena ajak aku manual. Manual tu aku ada praktis aku sendiri lah, tapi aku ajaklah dekat student aku praktis aku tu. Setakat ni aku tengok dia punya model tu cantik lah, sebab dia kena LI dekat MQA kan tau. MQA. Aku yang recommend dia pergi MQA. Lepas tu dia tak nak pandai, bukan tak pandai, dia macam dia sahabat budak kan. Lepas tu aku nak jaga ayam muka aku dah recommend dia kan. Lepas tu hujung minggu dia main lah, macam mana nak buat apa semua ni kan. Aku ajak ada. MPA pun macam tu juga. Dia ada masalah yang sama tau. Dia nak buat satu sistem resume. Masuk resume, lepas tu MPA masuk resume dalam sistem budak tu buat. Lepas tu sistem tu boleh bagi tahu dia ni qualify ke tak qualify. Kalau qualify, explain pasal apa dia qualify. Kalau tak qualify, explain pasal apa dia tak qualify. Macam tu. Tapi prosesnya tu memang qualification, qualify ke tak qualify ke, dia ada MPA ada documentation kan tau. Standard documentation dia tu macam hang cakap lah, table lah, apa bercampur-campur. Lepas tu aku suruh budak tu dia organize balik macam supaya ChatGPT faham. Banyak kerja, memang banyak kerja. Chunking lah. Plot, organize balik apa semua, buang yang mana tak patut apa semua. Bagi ada poin-poin yang penting ya. Organize. Lepas tu nak organize pun ada cara tu. Kalau table tu ada cara dia. Kalau table ni cara dia. Kalau apa, ada certain paragraph yang tak penting tu ada cara dia macam tu. Dia ikut praktis. Istilah dia Bin, kalau aku nak Google benda ni untuk aku self learn lah benda ni. Apa benda? Topik ke istilah? Istilah tu susah nak cari, tapi aku bagi keyword. Keyword dia tu data chunking, data organization, dengan data cleansing. Macam cakap tu keyword dia tu. Tapi semua ni dia bagi tambah LLM data chunking, LLM data organization, LLM data cleansing. Macam tu lah. Tak dia bagi benda lain pula kan. Ni apa ni?
Aku nak share kat hang. Dah lalang aku tengah tulis paper nak kan. Itu aku mah. Kiranya aku mudahkan sebab itulah aku punya level punya peserta ni bukannya level student degree. Aku pemalas. Kena mudahkan nak punya slide tu. Kejap macam mana nak share. Ni share screen. Share entire screen lah senang. Ni. Bagi yang nampak praktis yang aku tengah buat setakat ni. Okay lah, show my screen, stop presenting. You are presenting, show my screen anyway. Sudah. Nampak kan? Okay. Ni mana screen macam ni screen. Aku buka thesis dia dulu. Thesis dia lah. Okay, ni zero. Okay, maaf. Ni thesis budak tu lah. Tunjukkan dia punya result. Dia ni dia buat. Lepas tu nak tengok dia punya table. Tu table dia tu. Kan? Table ni kalau hang bagi ChatGPT ada dua probability lah, sama ada dia boleh baca atau dia tak boleh baca. Ada itulah merge cell. Macam dia macam banyak tau. Dia macam ni. Lepas tu ada pula ni figure. Ni bukan table, ni figure. Ni figure tapi ada data dalam ni. Kan? Ada data-data ni figure gambar. So ada macam ni, ada macam ni. Boleh je aku bagi PDF ni dekat PN, tapi aku ada trust issue lah, aku tak percaya. Kan? So apa yang aku buat, ni data ni yang susah-susah ni kan. Ni yang macam susah-susah ni apa semua ni kan. Tu data-data dia. Okay, so apa yang aku buat, okay, data ni aku banyak. Tengok mana script. Macam yang cakap lah, boleh dia nak bagi. Tapi sama ada confidence tu. Betul kan? Dia extract data kita ke dia tak betul ke macam mana ke? Okay, aku malas sebab aku malas nak analyze sendiri kan. Aku bagi kat chat plan-plannya tu aku bagi introduction kat ChatGPT, aku bagi semua kat ChatGPT, result apa semua aku bagi kan. Lepas tu aku suruh dia tulis result and discussion untuk aku. Belajar nak buat macam tu lah. Lepas tu betul. Semua teks ni figure tak nampak. Table tak nampak. Tak nampak langsung, hanya tak bagi langsung. Ni lagi aku cerita pasal ni. Ni introduction aku buat besar sikit. Introduction aku guna ni lah, nak abang kata yang ni introduction kan. Introduction. So aku copy introduction apa semua dan aku tutup introduction. Aku nak tanya Abid. Ni dekat introduction tu kan ada simbol. Kita punya simbol apa ni? Allah. Aku tutup buka ni kan. Ni introduction. Yes. Kita punya simbol apa? Alamak. Simbol ni adik besar apa dekat prompt? Dia aku tak tahu nama formal dia tu. Dia macam tahu dia nak bagi tahu ChatGPT tu. Nak bezakan nak bagi section by section. Macam tu. Supaya ChatGPT tu ini top level punya strategi lah. Maksudnya ChatGPT tu tahu introduction, introduction, benda link. Dalam tu ada apa. So dia tak gabung semua tau. Kita nak antara salah satu strategi nanti aku cari, tak tahu nama dia apa. Lupa. Semua aku macam tu.
So, apa dokumen, macam dokumen dari Hmm. sudut mata pandang kita, font yang Hmm. besar, kita tahu dia heading 1, font yang kecil heading 2, lepas tu kan. Kalau bila Ha. buat macam ni, dalam teks macam ni, kalau kita buat heading tu kan, dengan saiz berbeza, adakah bila masuk ChatGPT faham, oh, perkataan yang font yang besar ni maksudnya dia di atas, dia menunjukkan tajuk dari dokumen ni. Dia faham tak? Okey. Setakat yang aku tahu dia tak faham. Dia tak. Macam mana aku nak Fun. tunjukkan bahawa yang kat atas sekali tu adalah tajuk bagi keseluruhan dokumen. Nak letak apa? Nak letak simbol ke? Apa ke? Dimension Tak apa-apa macam ke? kena specify macam ni lah. Macam ni. Kalau title kan, kalau benda tu kan, kalau rasa benda tu penting kan, tulis tajuk TITLE, lepas tu tulis tajuk, lepas tu sama ada tinggal macam ni boleh, tapi aku suka buat macam tu lah. Supaya dia tahu, dalam ni title, dalam ni subsection dia, ataupun lepas title ada, dalam ni ada subsection katakan. Sekejap tulis. Dia macam JSON punya format Macam tu. Dia kalau boleh guna JSON, tapi tu lah, kalau orang bukan teknikal dia dengar JSON pun dia takut lah. Macam tu lah dia kurang. Bagi ChatGPT faham kan? Macam ni subsection, ambus lah benda-benda macam ni. Subsection ni dua tu ke, lepas tu dia pecah-pecah balik ke. So ChatGPT dia boleh organize benda-benda tu kan tak? Sebelum dia top level lah, top level punya ni, dan lepas tu baru dia buat data dia semua macam tu. Semua aku buat macam tu. Apa yang hang buat ni Level betul? Apa istilah dia? Apa yang hang buat ni? Ada satu dokumen, lepas tu hang tengah masukkan dia punya simbol-simbol tu. Benda ni kita panggil apa? Proses ni. Aku nak yang ni explainkan ChatGPT. ni apa? Yang aku buat ni sebenarnya data chunking ni, data chunking. Data chunking. Okay. Tapi chunking tu dia general tau. Dia general. Praktisnya tu berbeza. Praktisnya berbeza. Dia ikut orang. Orang ni maybe dia chunking dia macam ni, orang ni maybe chunking dia macam ni. Dia tak sama. Ini benda yang aku praktis lah. Bukanlah yang terbaik aku rasa. Tapi dia banyak praktis. Tapi konsepnya tu hang chunking, hang section kan dia. Susun balik, bagi tahu ni apa, buat dalam section. Macam tu. Itu konsep chunking tu, ni database, kalapasan, offline analysis. Kalau hang boleh pecahkan, organize betul-betul, nanti aku cari dia punya nama tu. Ada nama dia. Ni performance, semua aku buat macam tu. Okay? Ni result dengan result. Satu section. Result 2. Result 3. Pengawasan. Ada result 3, result 4. Ni data tadi yang pasal, data tadi ni. Ni data ni. Okay, macam mana hang tukar macam tu, Fit? Tengok betapa aku ada dua cara tak. Aku guna aku kalau yang simple aku tukar sendiri lah. Tapi kalau yang macam complicated macam ni, aku kalau data tu bukan boleh copy dulu. Copy semua data ni, copy lah bagi link kat copy semua. Lepas tu aku bagi prompt dekat ChatGPT kan. Aku paste aku bagi prompt. Aku tunjuk sini. Ni. Mungkin ni tak. Tidak. Ni renyah Ni macam ni renyah. Dan tapi ni lah sepatutnya kena buat kalau kita faham label tu. Betul. Tapi dah mereka nak tahu kan. Ya. Table-table yang macam-macam ni, dia memang susah. Select dia tu susah. Dapat lah. Okay, dah dapat dah semua kan. Semua select. Ctrl C. Tunjuk kat tempat lagi. Kita aku punya person dulu.
dia control V. Jadi macam tu tau. Okay. Macam ni. Entah betul entah tak betul, aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Tapi aku tak tahu, tapi aku bagi dekat ChatGPT. Tengok dia jadi macam tu, dia jadi type base kan. POE kan. Orang Reorganize. legend je pakai POE Reorganize reorganize the table. Organize the table. From ni aku recall je. Dan the table from itu betul aku in LLM compatible for LLM compatible processing. Macam tu lah lebih kurang. Bagi lah tadi, memang teks lah. Tapi kadang dia bagi table tau. Dia bagi table. Kita tak mau table ni. Buat apa kita dah ada table? Kan? Tapi hang boleh check balik kan tau. Dari sini dari sini sama tak dengan table asal. Sama tak sama pun tak apa, tapi tak lari daripada asalnya tu kan. Aku check lah, ni semua betul. Ni betul. Semua ni betul ni. Dia kira dia boleh faham. Kadang-kadang dalam words kan tak, dalam words ni, bila kita copy kan tak, tunjukkan. Kadang benda ni kita tak nampak. Bila kita copy sekali dengan kita tak nampak benda tu ASCII. Tunjuk ASCII punya karakter kan tau. Dia ada ASCII punya karakter yang kita tak nampak kat sini kan. Dia memang tak nampak kalau dalam programming nanti nampak Dia copy sekali dengan benda-benda tu kan tau. Sebab tu dia boleh susun balik. Macam ni. Susun balik. Dia boleh susun betul. Kita tak nampak lah dalam words ni. ASCII karakter tu macam sini dengan sini maybe mana tak, ataupun kadang-kadang the way dia organize tu macam tu. Tapi hang kena specify lah yang tu sebenarnya table. Okay, aku check ni. Kenapa kita table? Good practice lah aku beritahu table lah. Macam ni. K 1 sampai 10. Lepas tu 80, 20, 70, 30. Aku nak tanya Fik. Dalam table punya layout, kita faham lah 80-20 ni di bawahnya kolom SVM, random, logistik. Okay, kita boleh kat ChatGPT tadi. Kita boleh kat ChatGPT tadi. Okay. 80-20. ChatGPT 820. Adakah sekarang ni dia tengah faham 820 ni mewakili kolom 8 SVM, forest, registration? Aku sekarang ni macam mana? Betul. Cek GPT yang tahu. Dia kena ni. Hang perasan tak dia tulis 8-20-20 SVM. 8 forest. Dia satu line instead of column. Dia pun satu line. Ni dia copy, dia paste kat sini. Yang ni dia copy, dia paste kat sini. Yang ni dia copy, dia paste kat sini. Kan? Dia nak jadikan benda tu teks kan tau. Sama juga dengan ni kalau proses tu. Ni semua. Kat itu tunjukkan lagi macam ni. Dia copy. Okey. Kalau hang check balik ni betul ya, daftar dia betul sebenarnya. Kan? Okey. Lepas tu aku tulis balik lepas tu aku dah check ni. Okey, semua penting. Maksudnya sekarang ni POE ni faham ada data yang betul. Lepas tu aku suruh dia tulis balik in text in text format. In text format. Dia tak kenal. Dia bagi table kot. Nak kata apa? Kita tak mau table ni. Suruh dia tukar dalam text format kot. Aku tunjuk contoh dia tukar. Itu aku kena. Aku lupa prompt. Aku tak hafal prompt. Macam ni.
rearrange. Macam ni ayat dia. Lepas tu dia rearrange. Itu dia rearrange balik apa pasal tak? Split. Ni ChatGPT punya dia reorganize balik table tu. Okay. Macam ni. Okay, faham. Dia ada apa maklumat yang berulang tu. 60 tu berulang. Maksudnya maklumat yang tu semua duduk bawah kolom 60-40. Betul. Maksudnya dia kena sedetail-detail alam lah. Ya, ini bukan aku yang propose tau format ni. Aku suruh ChatGPT susun balik supaya yang sesuai dengan yang untuk dia proses nanti tu. Dan dia susun macam ni. Dan kalau ikut pemahaman aku pun memang sesuai lah. Aku setujulah cara dia susun ni. Memang dia detail, memang sesuai. Sebab ni untuk teks kan. 80-20 SBM. Ya, 80-20 ni split 80-20. Full 1. Model SBM. Accuracy ni. Tapi hari tu dia salah lah juga. Dia letak yang pasal tak K ni. K ni kan. K ni dia letak K kat sini. Dia letak K kat sini. Macam tu. Nama dia SBM bukan K. K tu full tu. Lepas tu aku buang lah. Aku make sure. Maksudnya still aku buang. Betul. Itulah proses chunking, cleaning, organisation tu semua tu. Term tu kadang-kadang general kan tahu. Practice berbeza. Kena cakap kat mereka. Term tu general, practice berbeza. Practice tu tak sama. Setiap cara tu berbeza. Tapi bolehlah tunjuk contoh-contoh ni kan. Actually kadang-kadang pun dia orang dah buat tapi dia orang tak sedar pun. Macam tu. Macam ni Ni detail ni. Okey macam ni. Setuju lah. Aku check balik. Aku check balik semua betul macam yang aku nak kan. Yang aku nak. Actually tak check pun tak apa dah sebab apa? Tadi kan dah check dekat table tu kan. Kita dah check kat sini. Tapi aku check dah juga. Macam tu. So, kita tengok nak tunjuk yang figure ni pula. Ni figure ni. Ni figure ni tapi dalam table. Table. Tapi aku tu beritahu ni table 4.1. Kita ni. Ni table 4.1. Aku dia tahu ni table 4. Ni. Yang ni sebenarnya yang ni. Precision input score. Table 4.2. Ni. So sama juga. Pasal dalam ni aku letak kelas infant. Ada kelas dia kan? Kelas non-infant. Tu ada kelas dia. Yang ni aku buat sendiri. Aku tak suruh ChatGPT buat macam tadi. Sebab tadi kan table dia banyak kan. Yang sikit-sikit ni aku reka-reka lah sendiri. Tapi konsep dia sama je lah nak bagi tahu ni. Tapi aku letak benda ni. Benda-benda yang macam benda ni. Aku letak juga nak bagi dia bagi tahu dia. Ni kelas infant. Tu penting tu. Ni kelas infant. Ni organisation tu. Organisation tu penting. Macam mana yang tu ini praktis aku lah. Ni confusion matrix. Yang ni. Yang gambar ni. Kalau hang try bagi gambar dekat ni, dekat ChatGPT suruh dia bagi table katakan kan. Besar kemungkinan memang salah. Memang maksudnya dia buat balik table ni. Dia buat balik table ni. Takat aku try ni tak pernah dapat lah. Pernah dapat sebiji lah. Tengok dalam satu table dia ada dua. Betul. Government punya ada kau punya slide macam ni lah. Macam ni kan. Ni gambar ni. Tengok dalam satu kotak ni ada dua nombor. 108 dengan 45. ChatGPT dia macam dia tak boleh nak buat satu, dia nak categorize dua kolom katakan. Susah kita nak ni. Benda-benda macam ni kita kena manual. Dia bijak tapi dia tak bijak sangat so macam ni. Benda simple je. Aku convert pada ni confusion matrix. Macam ni sebab dia jadi simple sebab confusion matrix tu tengok Yang ni namanya confusion matrix. Ni teknikal sikit
Conclusion. Dia punya form asalnya tu ni ni point. Dia punya form asalnya tu ada TP, FN macam tu kan. Benda simple je. Benda simple je. So aku tak bagilah semua detail macam ni. Aku bagi 108, 12, 104 yang macam tu 45% apa semua ni aku tak bagi pun. Aku tak bagi. Benda macam ni aku tak bagi pun. Maksudnya kalau kata aku nak ngajak aku nak ngajak besok government dalam training. Dalam main table macam ni. Memang mereka kena tulis balik secara manual lah, tak ada cara lain lah. Tak cara lain, takat yang aku tahu lah. Kecuali ada platform yang boleh, dia platform tu bukan yang dia automate semua tau. Dia macam platform tu membantu dia orang macam tu je, membantu lah. Sama je dengan buat sendiri pun. Jadi membantu dia orang mesti kena, okay, katakan platform tu dia sediakan bagi table, lepas tu dia automatic bagi organize kat hang kan. Lepas tu mesti kena check juga. So sama macam tu. Yang tu je lah dia mudahkan. Macam aku buat tadi tu, tak ada platform. Aku copy, aku tulis prompt tu, dia banyak proses lah. Tapi platform tu aku rasa tak ada lah setakat ni. Bukan tak ada lah, kita tak tahu. Tapi orang tak berapa nak ni lah. Sebab orang masih rely pada ChatGPT boleh buat macam tu. Bagi ya table. Dia tak ada platform khas untuk tu. Benda-benda macam ni. Yang ni lagi senang. Macam ni table 4.3. Lagi senang. Benda macam tu. Table 4.4. Ni table 4 ni susah sikit. Ni. Yang ni aku buat benda yang sama dengan yang table yang tadi tu. Table yang besar tu. Macam ni. Boleh macam tu. Yang ni yang memang tu. Macam tu. Ni lah. Lepas tu aku bagi kat dia ni. Aku bagi ChatGPT tau. Aku bagi ChatGPT given introduction, literature kan. Yang section-section yang aku buat tu kan. Section yang aku buat tu aku bagi database apa semua, performance result, table, study all the information. Hilang from dia. Apa dia punya Aku tanya ni. Macam contoh kan. Ada kat sini table, perkataan table tu dalam hang punya format yang hang buat ni, adakah dia memberi kesan pada ChatGPT? Maksudnya data ni kalau hang tak tulis perkataan table tapi hang tulis perkataan info 4.5. Dia faham tak benda ni table? Dia faham tak yang kelas non-impian yang atas tu table? Perkataan table tu sendiri memberi makna pada ChatGPT yang menunjukkan maklumat ni sebenarnya dalam format table. Yang tu aku rasa tak memberi kesan banyak sangat sebab ChatGPT dia sebab dia text based tau. Bagi table atau apa nanti dia confirm. Okey, janji bila hang guna perkataan info kan. Info tu kena sama dengan bila hang merujuk balik dekat info tu hang kena guna benda yang sama macam ni. Bila dekat mana-mana kan aku nak merujuk balik benda introduction kan, hang kena guna copy paste form yang sama. Contohnya kan. Okey, hang tak boleh guna macam ni. Boleh je hang tulis introduction macam ni. Boleh je. Hang sebenarnya merujuk pada ni. Kan? Ataupun tiba-tiba hang tulis macam ni, introduction. Hang guna hang guna intro. Tapi sebenarnya hang merujuk pada ni. Introduction. Introduction. Aku tak tahu kesan dia tapi maybe dia boleh faham tapi kalau hang tanya aku good practice lah. Hang kekalkan form tu. Kalau hang merujuk pada tu hang kekalkan. Tak kisahlah nama dia apa, hang bagilah nama pelik-pelik kan. Tapi bila hang merujuk pada tu hang kekalkan form dia tu supaya dia
dia repeat pada benda yang sama, dia tak melilau betul macam tu kan. Faham? Macam tu. Ni sebenarnya prompt ni tak habis ni. Aku nak tanya satu benda kan. Study all the information and apa dia tulis itu. And compose me suitable prompt for result discussion. Macam tu lah, betul lah. Aku tulis macam ni itu. Kan? Aku tak buat prompt tu sendiri. Lepas tu tengok dia bagi ni. Aku tulis macam tu lah. Okay. Ni. Bila aku tulis macam tu, dia bagi kat aku benda ni lah. Ni prompt dia. Ni. Write a comprehensive and critical result discussion section following information. Macam tu lah. Tu aku bagi yang tadi tu. Ni. Lepas tu yang ni, dia bagi aku macam ni. Ni prompt dia lah. Dia bagi? Dia bagi. Dia bagi. Yang ni yang dia bagi yang tak. Dia bagi aku. Aku boleh je. Aku macam ni kan. Aku tak bagi pun macam tu lah. Aku tulis je lah. Right. Result and discussion. And discussion. Given all information below. Lepas tu aku buat macam ni kan. Tu aku copy paste macam tu. Copy semua. Bagi semua ni kan. Bagi semua data-data ni. Ni semua ni aku copy. Lepas tu aku tengok. Aku tak buat macam tu lah. Aku tak buat macam tu. Tapi adakah salah? Aku tak katalah salah kan. Aku tak kata salah. Ni praktis. So aku tak yakin dengan prompt ni. Aku takut terlalu simple ke, dia tak faham ke apa pun dia bergantung pada hang percaya tak dekat prompt hang tu. Aku tak percaya dekat prompt aku ni. So aku suruh dia create prompt yang proper lah. Tolong aku cerita lah kat dia, aku nak buat result discussion ada ni, tolong create prompt set. Lepas tu dia bagi kat aku macam ni. Nampak meyakinkan dah sikit kan. Nampak meyakinkan. Hang tengok disusun lah. Aku setuju lah, aku tak ubah apa lah. Tapi bergantung pada yang dia susun ni, sesuai lah dengan apa yang aku nak. So ni saja dia tambah lah, ni. Lepas tu aku guna POE, aku guna Gemini apa semua tu, aku compare macam tu. Ni kira prompt aku ni. Ni prompt ni. Copy semua macam tadi. Copy balik. Tu praktis aku. Tu praktis aku. Macam tu nak. Tadi yang prompt tadi tu, apa output dia? Output dia. Sekejap aku tunjukkan output dia. Aku lah ni, aku duk syok guna ni. Gemini ni tak? Aku guna Gemini ni. Aku ambil deep research. Tu aku copy, aku paste semua. Aku paste, lepas tu ni dia punya ni kot aku rasa. Ini yang benda macam ni lah. Ni dia punya result discussion dia apa semua ni. Dengan citation. Tapi bukan semua yang kadang-kadang tu tak macam aku nak juga. Lepas tu ni aku tunjukkan hang yang dia bagi kat aku. Sekejap. Ni finding yang dia ini. Ada. Ni tunjuk ni. Ini yang POE. Dalam POE tak bagus. Kalau yang pakai POE ni pensyarah VM dengan ketek lah, KTC yang pakai. Ni dia punya
dia punya apa result dia tu, statistik dia. So aku tengok aku baca-baca balik semua, dia aku baca balik dia ada overview, main finding, result discussion overview, main finding, dia bagi macam ni lah. Aku baca balik bukan semua aku copy paste ada part-part tu aku tak setuju, aku buang kan. Lepas tu dia macam ni, dia bagi macam ni benda-benda yang dia discuss lah based on information kita semua tu kan. Kebanyakannya tu aku setuju lah. Panjang sebab bergantung research lah. Yang ni POE. Gemini tadi aku tak setuju banyak. Dulu POE bukan pendek kah? Sekarang kan sekarang kadang-kadang dia lagi bagus. Kadang-kadang aku kan. Tapi POE tu kan kadang-kadang kan dia ada ni tau. Apa? Kita boleh pilih kan. ChatGPT. Yang ni aku rasa tak salah aku ni. Dekat POE tu ChatGPT tu. Yang ni. Ni. Kalau tak salah aku. Aku compare lah juga several. Aku rasa 5 mini bagus lah. Aku compare lah juga dari DeepSeek ni. Lepas tu yang aku dapat ni aku lupa yang mana. Aku rasa 5 mini tu. Dia baik aku ni lah. So lepas tu dia conclude. Adalah benda yang redundant. Tapi benda-benda yang redundant ke apa ke semua aku buang lah. Macam tu. Tapi overall aku setuju lah dengan apa yang dia discuss dengan result tu semua setuju. Sebab kita dah bagi information banyak kat dia kan. So dia discuss tu memang okey lah semua. Kalau aku nak tambah, aku tambah lagi. Macam tu. Tu praktis yang aku buat lah. Sebab praktis malas lah. Macam tu. Okay, praktis yang paling malas sekali bagi je thesis ni. Aku dengar ni aku dengar lecturer aku klik aku ni. Dia kata dia bagi paper tu dekat dia pun duk pakai ni Google LLM, notebook LLM. Aku tak nak try notebook LLM tu. Dia kata bagi paper banyak-banyak dekat notebook LLM tu, nanti dia summarize macam tu. Tapi aku setakat ni aku prefer manual lah. Betul. Sebab lagi meyakinkan kalau aku ada masalah. Boleh je kalau bagi dekat apa? Bagi thesis ni. Lepas tu persoalannya, adakah hang yakin? Itu dia. Itu dia berbalik yakin, tak yakin dia berbalik kepada kena check balik output. Orang akan yakin. Betul ke? Betul. Even tu kadang prompt kita kena check balik. Walaupun prompt yang sama kita pakai, tapi dokumen yang kita input dalam RAG tak sama. So terpaksa kena check balik output. Betul. Aku check balik semua tu. Aku tak yakin. Tapi bila kita check tu 90% tu memang okey lah Tapi yelah sebab benda ni research kan, mainkan data semua, aku kena check juga Aku tak maulah salah. Betul, aku ingat lah itu kita bincang kita buat satu conclusion mudah macam hari tu. Kita kata disebabkan masalah layout ni, yang mana bila kita hasilkan manual, bila kita masuklah AI tak faham, why not kita buat reverse balik. Segala dokumen yang kita ada lepas pada ni, jangan create secara manual by Microsoft Excel. Suruh AI yang generate. So dia lagi faham dia punya, sebab bila AI generate table ke apa, dia takkan create table yang kompleks, betul tak? Dia punya layout. Dia takkan ada yang merge tu semua. So betul. Ibaratnya kalau kita nak buat dokumen lepas ni untuk orang kerja office lah. Untuk orang kerja office, kalau researcher susah lah kan. Kita memang main table tu kadang-kadang memang dah kompleks. Untuk orang kerja office ni, dokumen tu hampa kena minta AI generate dulu. Bila dah dokumen tu dah macam tu, dia punya format template dia. Lepas ni kalau hampa nak play around dokumen tu, nak tukar lah jadi slide ke, nak seberapa ke, dia tak ada jadi isu dah nak kena buat data cleansing balik. Betul. Aku macam yang aku tu buat ni. Maksudnya aku suruh ChatGPT tu organize balik untuk aku. Aku suruh dia organize, tapi bukan organize dalam bentuk table. Organize dalam bentuk teks. Macam tadi tu. Banyak detail tu kan. Organize kena suruh ChatGPT reorganize dalam bentuk teks. Tulislah. Ni
aku rasa bagus lah yang aku tulis tadi tu untuk for LLM compatible processing. Benda-benda macam tu lah. Dia membantu lah. Maksud dia pandai-pandai dia disusun yang macam mana dia rasa bagus. Okay, dia boleh buat. Macam mana kalau mula-mula tu dia dah baca salah tu? Macam mana tu? Sebelum kita dah pergi arahan dia untuk dia tukar daripada maklumat kita bagi tu dalam bentuk LLM comfortable. Tapi at the first time dia baca table tu pun dah salah baca. Boleh jadi tak benda tu? Oh, boleh. Sebab tu aku copy paste table tadi tu kan. Aku copy paste, aku check balik. Mesti kena check. Mesti ada salahnya. Ada probability-nya. Bila dia fikir macam ni, apa yang Han tunjuk tadi untuk orang macam kita, untuk researcher, benda tu senang lah. Untuk orang kerja government, pada dia pun benda tu merumitkan dan aku kena fikir macam mana aku nak explain pun bagi mudah. Tapi hakikat dia pun kena buat kat benda tu. Betul. Aku fikir tadi masa Han sembang tadi kan. Apa jadi kalau daripada slide infografik dia pun dapat tu, atas slide tu aku pergi conteng. Contoh, this is dia punya apa, maksudnya aku nak buat pembahagian lah. Slide pertama start dekat sini. Slide 1, slide 2. Benda tu adakah ada percontohan atas slide tu lah untuk dia pun tak perlu nak buat yang proses tadi kan, proses pergi ke Word pula. Nathan, benda tu boleh ke Bil? Membantu. Maksudnya dia buat conteng atas slide, lepas tu Han bagi, tu kan image kan? Dia jadi image kan? Lepas tu Han bagi image dekat ChatGPT. Dalam PDF, lepas tu Han bagi PDF tu dekat ChatGPT. Tu aku cakap tu. Kalau tanya aku memang aku tak recommend lah. Aku tak recommend lah. Senang je ni untuk mereka ni. Aku memang tak recommend lah setakat yang aku tahu kan. Memang caca merupa sebab aku Caca merupa ni apa aku guna tu Canva atau Canva. Bukan Canva, Gemini. Dia ada features yang kita bagi data kat dia, lepas tu dia ada feature dia convert pada Canvas. Canva punya banyak ada feature tu kan. Bila aku suruh convert terlalu simple ataupun banyak benda yang dia tak boleh nak ni masa banyak benda yang dia tak boleh ni. Nak kata tu bila main ke image memang cacat merebak. Apa nak? Cacat merebak. Tambah-tambah Han suruh dia conteng. Dia macam dia anak panah ke sini memang lagi dia tak faham. Dia tak faham. Sebab tu learning dia ada ni. Nampak ni? Sebab tu ada ni, dia ada ni Vision Language Model ni. Vision Language Model. Sekarang ni orang tahu LLM je. Sebab dia nak cater benda-benda macam tu lah ni. Benda tu memang tak boleh nak ni lah. Kita pun tak tahu. Dalam Gemini ni dia dah ada Vision Language Model ke tak dia include. Dia orang pun tak cakap kan. Tapi Vision VLM lah ni baru tengah duk nak macam dulu lah, macam LLM mula-mula dulu dia tak power sangat lah kan. Benda tu dia memang tak power lagi lah. Kalau tanya aku tak payah, bukan tak payah, it's not a good practice lah, still kena manual macam tu lah. Tapi tu aku faham tau, kita nak pegang government ni dia orang malas kan tau. Malas kan mereka punya education mereka tu slow, fail. Maksudnya ni kan bukan government yang lebih akademik, government yang kerja dekat kementerian. Dia punya IQ mereka tu, aku buat training dengan mereka, aku tunjuk. Dia tahu dia cakap apa. Sir, kami tak erti sebenarnya kami akan suruh vendor buat. So, level IQ dia pun. Orang tu. Mudah pun macam tu, Fir. Sabar.
Depa masuk government kan cerdik-cerdik 3.5. Mana dah masuk government bodoh-bodoh. Tapi kan lama dah depa bekerja dengan benda yang sama. SQ depa tu tak berkembang. Oh, Itu yang aku kecewa tu. Aku kecewa. Aku kecewa. Kan? Aku faham kok tu. Betul lah cakap tu. Yang masuk tu kan, ya ada degree takkan nak masuk kerja tu kan. Kerani apa tak ya. Dia set bateri habis. Dengar suara kau? Aku punya internet aku slow sikit. Aku punya ni set bateri aku habis. Bateri show. Nanti kalau lah hang ada jumpa satu modul ke yang aku mungkin table dia pun tak sekomplek tadi kot yang hang punya table dia pun punya slide. Kalau hang jumpa modul-modul yang mudah untuk orang biasa faham, mungkin boleh share dengan aku. Yang hang punya tadi aku dah record screen untuk sebab aku dapat grab lah dia punya markdown hang tu. Untuk setiap aku nak bahagikan by section kan. Tajuk apa semua guna markdown yang Jason punya style tu. Yes, faham. Aku tak dengar suara. Cakap tengok. Hello. Test. Okey. Macam ni lah. Dia cakap. Tapi kan, aku cadangkan kan. Kalau hang nak buat modul tu kan. Hang jam, hang intro sikit. Lepas tu hang jam terus contoh. Anda jangan cakap contoh, anda cakap praktis. Macam tu lah, contoh praktis. Macam aku buat. Bagi contoh sikit, contoh yang table biasa-biasa dulu. Itu macam mana? Bagi contoh tu, praktis kedua macam ni. Praktis ketiga macam ni. Praktis keempat macam ni. Bagi contoh. Dan memang aku dia orang tu memang, dia orang ni tak boleh nak mereka dia orang tak boleh nak mereka sendiri. So kita bagi kat dia banyak contoh-contoh. Kalau table macam ni, buat macam ni. Table macam ni, buat macam ni. Table macam ni, kalau gambar infografik macam ni, buat macam ni. Lepas tu hang claim, hang buat disclaimer. Tak ada benda yang betul dan salah. Ini aku praktis. Macam tu. Aku rasa model tu lagi sesuai lah daripada terlalu bagi pemahaman yang macam dia orang pun tak faham kan. Okay. Macam tu. Kau dah buat dah sikit hari tu. Kau ambil contoh table tu lah. Ingat tu misalnya kita jumpa, aku tunjukkan hang table jadual kelas ke apa. Yang aku tunjukkan hang, aku dah buat study aku sendiri. Buat macam ni kan. Aku expect kat depan benda tu lah. Aku punya conclusion aku adalah buat macam ni, kalau hampa nak selamat, aku cakap pastikan table hampa tu tak ada merging. Panjang aku buat merging, kan ada je yang sama ada ChatGPT, ChatGPT faham, Gemini tak faham, Gemini faham, ChatGPT tak faham. So kalau ada main tarik-tarik tali, aku cakap table hampa tu memang elakkan merge. Aku cakap dia, lepas tu jangan ada ruang yang kosong. Nanti dia tak faham. Aku terpaksa cakap macam tu. Betul. Benda-benda macam ni tau. Sebab kita tak tahu ChatGPT ke Gemini ke dia orang buat macam mana kan. Dia orang guna algoritma apa semua kita tak tahu. Kan? So aku duk test and error je lah sekarang ni. Kita boleh tahu takat ni dia boleh buat lagi. Tak boleh buat lagi. Maksudnya lepas tu sebulan lepas tu aku test benda yang sama lah. Table yang sama boleh buat. Tak kena ke. So lambat lah, benda tu lambat. So pada duk harap kat mereka directly sampai bagus, aku create tu lah, praktis sendiri je lah sementara. Tapi praktis tu nak cakap tu lah, setakat ni kalau hang tanya aku manual lah. Kecuali jumpa platform yang tadi kan semua manual kan. Katakanlah ada 5 step tadi yang aku buat tu, ada 5 step. Maybe step 1 sampai kedua tu hang jumpa satu platform yang boleh automate. Step keempat kelima je manual. Macam tu pun ni juga maybe tak ada lah
buat 1 sampai 5 tu manual. Maybe membantu dia juga kot. Macam tu. Government ni bagian sebenarnya ni AI boleh buat. Semua benda nak AI. Ada benda. Betul. Ya, aku Aku faham. Dengan kuskop baru ni okey dah. Alhamdulillah. Lepas tu dia orang nak minta aku, adalah satu bahagian daripada kuskop tu nak minta satu lagi training. Tak proposal lah. Tapi aku agak kecewa InSpan weh. InSpan tolak weh proposal aku. Sebab mahal. Rare tu InSpan ni lah. InSpan luar dekat ni kan? Dekat apa? Dekat mana tu? Bani ada aku rasa tu dekat ya, InSpan dia tolak lah. Dia pun kontak aku. Mula-mula orang biasa kontak aku, orang bawahan kan kontak aku. Aku bagi. Lepas tu bos dia besar dia kontak aku sebab dia berminat dengan aku punya modul. Dia kata okey, Syah menarik ni benda ni. Boleh tak kamu buat sebab kami dah pensyarah, dia kata pensyarah yang mengajar tu ada diploma. Lepas tu dia cakap kenal lah dengan you kan, you pun mengajar diploma. So boleh tak you buat modul dia 2 hari dengan 3 hari. So bila dia start minta macam tu, pada aku macam dah lock lah. Sebab bos dia yang kontak aku. Aku bagilah harga standard dengan government. Sebab daripada government kan. Government kalau standard 10K. 10K untuk 3 days. Aku bagi. Waktu dia counter lagi. Dia kata boleh tak 7K. Aku cakap boleh lah 7K kan. Nak bagi jadi ni first time. Waktu dia message aku. Aku rasa ada orang lain masuk lagi murah. Tapi aku tak tahu kualiti macam mana. Kalau pada aku lah, kalau kualiti dia okey, tak apa lah, aku siap lah review masing-masing. Tapi aku takut hak masuk tu kualiti tak bagus, bagi murah. Benda tu jadi backfire balik macam kat Kuskop. Kat Kuskop, mereka buat training AI dengan aku. Punca dia sebab training AI yang sebelum ni, buat type dengan dia. Betul-betul 3 hari tu, mengajak benda yang tak ada kena-mengena, lepas tu haywire, tak ada tersusun. Kesian lah kat dia. Duit dah banyak. Dok pun hang buat macam ni lah, strategi still negotiable. Tapi takut tu lah kan. Still negotiable ke tidak. Pasal ni, mereka dah segan kot, mereka dah minta murah dah 7K. Aku cakap okey, lepas tiba masuk tu terus 600,000 kot. So dia macam, mereka kan tengok harga. Ni lagi murah, tak payah nak lagi. Ada lagi murah ke standard? Takkan dia nak berapa? Takkan sehari 500 paling murah berapa? Dia hantar lah. Kalau government, kita memang ada rate kan, rate untuk PhD, master bagaimana. Tapi kalau macam government punya training, dia pun tak kira macam tu. Dia pun kira kalau standard 2 hari tu boleh pergi 10K. Dan ada yang 13K pun ada. Dia play around macam tu lah. Tapi 10K ke atas. 10K ke atas. Macam tu lah. Memang aku rasa bergantung pada agensi ke. Memang agensi dapat duit Duit dia tengok kantong dia banyak mana. Kantong dia sikit. Aku rasa aku kena target aku tadi. KV Ampang, qualification Ampang kontak aku minta proposal. Pasal dia tengok aku sebenarnya kan pernah buat training persediaan untuk KIPT. Aku pernah buat untuk 60 peserta daripada polis tu. Polis apa tu? Dia pun pasal SPM lah. Lepas tu dia terbaca maklumat tu dekat website. Tu dia kata, Syah, saya minat ni benda ni. Minta proposal tu aku duduk tengah buat lah. Okey tu. Aku rasa government agency kena target awal tahun lah. Ujung-ujung tahun tak ada duit kan. Tapi dia orang dah ada allocation kan. Aku tak tengok satu modul boleh buat ni Bil. Persediaan untuk KIPT ataupun untuk first year punya student. Untuk buat pakai modul aku ni. Aku duk cari lubang nak masuk. Macam mana? Internet yang sekat-sekat lah. Aduh. Aku kena tutup video ni. Internet. Tengok. Boleh. So aku dah cari lubang lah Bil. Kalau kita boleh create ni Bil. Contoh macam hang punya AI kan. Hang punya department.
sama ada ambil duit tu daripada duit universiti yang support training ataupun duit student untuk kacah-kacah murah-murah lah kita main bowling. Tu kalau kita nak buat duit untuk hang punya lab lah. Maksudnya bukan pakai duit duit daripada AI, hang punya department, tapi duit daripada UPM ataupun duit student ke lab. Untuk kita buat training AI basic untuk pelajar uh, macam ni lah, kelas tambahan. Kat universiti kan kadang ada kelas tambahan bahasa Korea lah, apalah. Benda tu kan kena bayar extra kan. Ya. Kalau ada lubang je tu, Ben, tambah ada duit tu masuk sikit dalam hang punya hang punya department. Tu lah. Tapi susah juga sebab apa? Okay. Apa? Student-student yang kalau katakan nak kumpul duit kan. Kumpul duit, aku tengok dia punya sistem kat sini lah. Kebanyakan yang masuk tu, kebanyakannya memang B40 lah. Oh no, sianya. UPM banyak ni tak? Foreigner? Kalau target foreigner, okey. Foreigner pun tak berapa banyak lah ni. Cina hang cakap pun tak faham. Lagi susah. Cina lagi susah. Kalau nak buat macam tu kan, dia sebenarnya cari macam mana. Aku terfikir lah dulu. Dulu aku terfikir nak buat macam ni lah. Hang cari satu penaja lah. Penaja tu yang bayar. Tapi tu lah susah, kena buat proposal kat penaja, hantar ke penaja tu macam susah lah. Aku buat dulu tapi tak habis pun. Aku buat setengah lah. Penaja, sebab penaja ni, tapi tu lah susah lah macam ni. Dia ada macam kadang dia nak bagi duit tau. Dia nak bagi duit. Tapi dia kena ada satu saluran untuk bagi duit kepada macam community punya ni lah. Community punya apa? Dia panggil apa tu kan? Company besar ni dia ada community punya tu. Tu dia orang buat program-program macam tu lah. Program community apa semua tu kan. Aku plan nak buat macam tu lah. Tu nak bagi hang lah kan duit tu. Duit tu bayar kepada trainer ni. Dia punya end user tu student lah. So kalau kita kat UPM mampu tak nak dapat. Semua orang tengah duduk marah. Apa tak ada duit. Itu pelik Phil, itu korupsi Phil. Bahagian perpustakaan Tengku Bainun, dia selalu buat training berbayar tau. Training berbayar. Mula dia akan buat, dia akan bagi free juga untuk macam kursus wajib lah buat qualitative research lah apa lah. Tapi trainer tu adalah macam lecturer yang sama. Dan dia punya akan buat clickbait lah. Katanya, okay, hantar tu yang free, yang diwajibkan oleh opsi. Okay, untuk next punya, so dia pakai sebelah dalam grup WhatsApp tau. Aku tengok muka trainer yang sama, doktor tu India. Dia AI lah. Macam mana nak improve dia punya tesis apa semua, itu semua berbayar. Sebab ni apa? Itu. Dekat UPM, dia ada ni hantar. Aku lupa nama dia. Education, training and education, benda macam tu lah. Training and education macam tu. Kat situ, dia kumpul semua lecturer yang, siapa lecturer yang nak jadi trainer, buat modul bagi kat dia. Dia cari orang. Macam tu. Sama macam mesti lah. Sama. Ada lah benda tu. Ada. Aku punya klik ni pun duk suruh aku buat macam tu lah. Tapi dia suruh aku buat modul robot hantar. Buat modul robot. Lepas tu buat modul robot apa semua, hantar bagi dekat center tu yang tolong promote dah apa semua ke kan. Tu kalau ada company luar ke, kalau ada siapa-siapa ke, ya aku pergi lah. Harga semua aku letak lah. Berapa hari modul semua aku buat lah macam tu lah. Tolong promote lah macam tu. Tapi aku tak tahu dia terima ada orang macam hang boleh approach aku. Aku rasa approach center tu. Aku tengok center apa lah. Tapi doktor yang aku tengok tu, pasal bukan dia opsi tau. Memang dia grad daripada luar negara.
Aku rasa dia approach opsi sendiri tu. Oh, direct lah. Benda, Ha. benda ni connection je kadang-kadang. Bila dah kenal kawan tu je lah. Orang tu lah. Kata Nah, dia senang lah. Student opsi berapa ribu orang. Aku dah tengok muka dia ya, dah buat training tau. Boleh buat duit lah dia. kadang connection je kadang-kadang. Tapi kalau macam ada center-center ni, hang boleh approach direct lah center-center ni. Kejap Hmm. Boleh tak Sebab kalau dapat email mereka aku terus terus lah. kau apa doktor tak lagi aku cari lupa ada center dia nama center apa tu, tapi syarat dia macam hang cakap lah, kena ada apa TOT TOT punya tu apa semua tu kan. Aku tak ada benda tu, aku malas macam tu lah. Saya boleh lah aku nak ni nanti lubang. Oh tu ya aku nak guna bagi hang panggil hang bagi ni bagi talk. Bagi talk, aku mana reti bagi talk weh. Training orang umum boleh lah. Dah bukan bagi talk. Aku ada projek macam ni. Ada orang. Aku dah tadi aku kat office atas, tapi bila dekat office cakap orang dengar. Aku turun lab. Tengok dekat WhatsApp aku bagi. Betul? Betul. Aku ada dek grant. Wah, dahsyat ni. Tengok sikit. Terkejut aku. Aku ingat yang first tu Najib. Macam Najib. Ini geng-geng Datuk weh, Tan Sri, gila. Ambil betul. 10 je mulai 10. Kalau 10 aku Nak tengok pelik ni. Apa aku dah dengan KJ lah, dengan bekas apa ketua menteri kesihatan lah. Gila lah, ambil betul. Ini bukan biasa-biasa ni. Aku rasa dia silap orang tau. Dia nak cari orang lain support aku kan. Aku nak gelak. Cakap putih ya. Gila. Dahsyat lah. Tengok semua Datuk. Sesat aku seorang kat situ. Tu lah. Macam mana hang boleh terselik ni? Symposium. Nama aku kat ChatGPT. Macam mana? Oh. Empowering safety culture, embracing future challenge. Macam tajuk macam tak kenal. Lepas tu aku cakap. Basically tentang AI productivity. Taklah berkaitan sangat dengan kesihatan. Aku cakap benda tu boleh lah. Memang makanan aku lah. Tapi yang tak betul-betul bagai aku bukannya ada license. Cik dah. Dia kata okey tak apa kami memang nak bagi. Saja office untuk OS punya ni kan. Ini bagus untuk hang punya ni apa visibility. Itu lah. Aku dah start dah. Sebab tu hang tengok. Aku tak pesan jangan satu lagi. Ni. Berapa dia bayar ni? Yang ni bayar murah memang saja. Kita kata dia, saya tak akan rotate setengah. Dia yang tahu ni sebab you cakap sejam. Biasa kami dah ada kami punya token. 300 lebih kot sejam. Cakap boleh lah. Murah lah 300. Aku ingat bodoh-bodoh 2,000, 3,000. Padahal memang lah kalau nak asalkan aku pergi training government, aku skop lagi banyak kot. Training government nak bayangkan sehari aku dah dapat 1,007, 1,008. Itu minimum. Tapi aku fikir nak fikir visibility lah, nak bagi orang nampak kan. Orang nampak aku start dekat sana, aku belayan je lah. Bila rezeki je. Kedekut gila, bagilah banyak sikit. Ini KJ ada, apa Dr. Noor ni ada. Aku rasa KJ tu mau dapat 1,000 ke 2,000 tu. Seorang dapat ratus-ratus. Lebih ni mana ada 10,000 kau. Apa? Macam ni aku ada duit grant aku. Tak boleh beli barang kan tau. Tak boleh beli barang. Tak boleh beli barang. Dia dalam kategori aku tunjukkan vote. Dia ada vote dia kan. VOT vote 2900 tu. Vote 29000. Ya Vote ni vote 29000 ni.
vote Nampak, 2901. Ha? Nampak. Oh, aku tak share. Set. Ni, vote 29000. Kan? Aku punya grant. Okay. Aku punya grant vote ni je. Vote beli barang, dia ada banyak vote kan tau. Aku tak boleh guna selain daripada yang ditetapkan dalam vote tu. Tu yuran persidangan ada. Tu aku cakap tu. Apa? Perkhidmatan profesional dan konsultasi. Apa lagi banyaklah dekat sini perkhidmatan yang dalam berkaitan dengan projek pendidikan. Mana tengok nanti kat sini tu. Ada PDF dia tu. Kita tengok vote F vote 29000. Tak pula cari tak ada. Ni vote perkhidmatan ikhtisas termasuk pencetakan hospitality, honorarium, konsultasi join program. Macam aku nak join program boleh. Macam tu. Tempoh yang digunakan ada 3 minggu. Yang jumlah maknanya. Aku nak perkhidmatan profesional, honorarium perkhidmatan profesional, konsultansi. Aku nak guna tu sebagai ni kot. Ni kot, yang ni. Macam ni. Maksudnya aku plan law ni tau, aku dah buat macam ni. Rupanya ramai orang dah buat macam lecturer dah buat macam ni tau. Dia orang ada grant tau. Dia orang ada grant. Lepas tu dia orang cash out grant tu. Anda dengar? Macam mana dia buat? Apa? Dia orang stop presenting. Dia orang cash out grant tu sebab dia orang nak beli barang yang dulu masa dia buat proposal, dia orang letak barang ni katakan. Tiba-tiba tak jadi beli ke macam mana ke kan. Tapi dalam grant kena beli juga barang tu. Aku tak puas hati sistem dia ni. Lepas tu depa deal dengan supplier. Kan? Dia penting dengan supplier. Dia kata kalau barang tu dia letak 10 unit. Lepas tu dia kata dia dengan supplier bagi kat saya 1 unit je. Maksud dia, tapi dalam quotation dia buat 10 unit. Kan? Lepas tu tak ada audit nanti Pin. Audit nanti. Yalah untuk audit tu 10 unit tu tak ada. Ni barang hapus. Barang hapus dia panggil. Barang hangus. Untuk barang hangus saja. Barang hangus dia tak ada rekod. Barang hangus dia tak ada rekod, dia tak dapat nombor siri ke apa ke, macam barangan elektronik semua dia semua barang hangus. Okey, bila barang hangus kan. So depa beli barang hangus dia kata kalau 10 unit dalam quotation 10 dia dengan customer 1. Lepas tu tapi yang selebih duit lebih tu dia cash duit masuk dekat apa tu kan, nama apa? Dia punya supplier kan. Dia masuk kat supplier untuk 10 unit Lepas tu supplier bagi balik duit kat dia. Dia bagi balik duit tu cash dekat lecturer ni, tapi ada dia ambil upah lah sikit 5%, 5% kau 10% katakan. Lepas tu dia ambil supplier tu ambil upah lah sikit. Rupanya praktis ni tau. Semua yang aku baru tahu UKM duk buat, UPM pun duk buat. Tapi dia lecturer buat diam-diam. So dia guna duit tu dia beli barang research dia untuk buat research bukan masuk poket kiranya kan. Itu ethical punya. Kalau dia masuk poket pun siapa nak tahu kan. Tapi nak dapat duit research bukan senang untuk beli barang research. Betul.
Betul. Sebab tu kadang-kadang dia beli lah, dia beli yang nak bagi sebab tu aku perasan Lex belah aku ni cantik gila kan. Dia beli barang-barang macam untuk student yang kan, macam uh, kerusi apa, kerusi IKEA apa, meja mahal-mahal, TV apa semua. So, mana dia ambil Lex? Mana dia ambil duit? Setahun ada 6,000 je. Setahun Lex dapat 6,000 je, tu pun tak cukup. Kan? Tapi Dah lab orang dia nampak ni, macam mana dia buat. lab dia ni mewah kan. Lepas tu bila aku dapat tahu benda tu, baru aku nampak rupanya dia orang buat macam tu. Tapi duit tu dia beli untuk barang-barang lab lah. Dia bagi cantik lab dia, macam back to the student lah kiranya kan. Kalau kalau tanya aku tu, kalau tanya aku tu okey lah sebab dia tak guna untuk peribadi. Macam tu lah. Duit cash out ni. Aku pun buat hari tu. Baru buat. Aku saja nak try sekali. aku dengan aku dengan supplier tu lah. Tu sebab supplier tu cakap saya duk buat memang saya duk buat dengan UKM macam ni lah selalu. Macam tu lah. Tu yang nak jadi cerita tu. So, nak ceritanya ni, duit aku tu tak boleh bawa keluar. Tapi aku plan aku tu, aku panggil hang untuk bagi talk. Tapi hang tak bagi talk pun. Yalah. Kalau hang nak main tak apa, main kita sembang-sembang, tak ambil gambar macam tu jelah. Hang tak bagi talk pun, tapi duit ambil hang satu ambil hang ni 2,000 sehari. Tak apa buat apa-apa. Aku plan macam tu lah. Proposalnya 4 hari. Tapi hang tak bagi talk pun. Tapi aku tanya dah tu, dia kata boleh bagi panggil orang bagi talk. Aku kena keluarkan surat ni lah, surat lantikan. Aku dah cakap kan itu. Okey. Kau rasa boleh Pin? Aku kan tengah buat tesis aku. Right. Tesis aku kan POE. So, kita nak selamatkan jari kita, kod lah dia buat audit. Kita bagi talk tu jadi betul. Tapi kita cari participant online, kita bagi free lah masuk. Sebab aku tak perlu minta duit dah dapat. Betul. Kalau hang nak macam tu pun boleh bagi free. Aku tak kisah. Kalau hang tanya aku, hang tak main. Sebab buat online lah. Itu aku kena tegur. Buat online boleh, buat online. Aku boleh, dia tak kisah. Dia tak ada ni pun. Dia tak ada ketetapan suruh ni pun. Sebab aku kena tegur dengan tu. Dengan pengurusan lah. Pengurusan research. Duit aku kena bagi tunjuk sebab. Duit research aku tak berjalan dah setahun. Aku dah duit research 20,000. Aku tak guna dah setahun aku tak guna lagi. Pin, macam ni Pin. Aku cadang lah Pin. Kita guna duit tu betul-betul benda yang hari kita guna. Contoh subscription POE. Contoh, benda tu penting kot. Aku tak kisah aku tunjukkan hang. Aku tunjukkan hang share screen. Inbox tu ya. Share. Sayang weh, benda-benda tu penting tak. Aku kalau mana duit, aku dah subscribe banyak benda tu. Aku lah macam tu lah. Aku tak kisah pun kalau untuk research untuk kita buat ni, aku okey je. Daripada duit tu tak berjalan kan ni, aku tunjukkan surat tunjuk sebab. Mana dia? Review dan skrip, cadunan, send. Dah bagi tunjuk sebab duit tak guna. Briefing je. Internship. Ni. Surat tunjuk sebab aku. Duit tak guna. Jadi betul. Tidakkan segera. Tidak memuaskan. Aku dapat tidak memuaskan. Tidak memuaskan sebab aku kena bagi justifikasi kenapa tak guna duit. Aku jam betul ya. Aku dah ambil seorang enumerator itu tapi dia tak masuk sistem lagi kan. Aku kata aku dah ambil dah. Kan? Tu ni 0%. 0%. Tak pakai duit langsung. Tidak memuaskan. Tu aku
aku tulis email ni bagi sebab Itu yang aku tulis sebenarnya tak 0% pun dah pakai untuk enumerator. So aku ada balance enumerator aku bayar 6,000 3 bulan, sebulan 2,000. So ada lagi 14,000. So ada 14,000. Ni aku punya future planning untuk expenses. Aku letaklah guest speaker atau consultant ni 4 hari 8,000. Sebab aku nak ni nak panggil ni. Boleh. Ni untuk hang ni. Hang bagi rate standard aku pun tak apa. Rate standard aku duk letak cuma duit yang lebih tu kita guna untuk subscribe AI punya tu. Ya, benda-benda yang betul-betul guna kan. Macam benda tu pun aku bila aku dapat training kat government. Aku duk subscribekan duit sendiri. Menai lah apa lah kalau kita buat. Kita ambil satu account yang aku boleh share dengan hang. Kita pula sama ada subscription tu boleh hang dapatkan cash. So benda tu hang subscribe pakai account hang aku ataupun benda tu dia nak subscribe mesti through account hang saja. Yang hang create sendiri lah, account yang hang create sendiri. So kita buatlah satu account yang asing, yang mana account tu kita log in mana AI tu yang kita dah subscribe pakai account tu. So aku pun boleh pakai that tu, sama boleh pakai, tapi tak boleh pakai account personal Gmail hang lah kan benda tu. Betul. Macam ni, plan asalnya tu aku bayar hang 2,000 kan. 2,000 ni 2,000 masuk poket hang 2,000. So 6,000 tu masuk ke lab kan. Plannya tu 6,000 masuk ke lab. 6,000 masuk ke lab. Kiranya kalau hang nak kira lab dan hang ni berkolaborasi. Kalau hang nak subscribe apa-apa, hang aku bayar. Untuk kita guna duit 6,000 tu lah. Betul. Sebab dia sebab aku akan claim hang berkolaborasi dengan lab. So hang nak buat apa-apa projek apa, selagi mana ada 6,000 tu kita pakai sampai habis. Sebab duit 6,000 tu ke mana pun tak pakai ke, aku bukan boleh pakai untuk aku juga, untuk lab ke. Kalau dia pun tanya pun apa bukti, benda tu account boleh je. Benda ni kami dah login dekat PC lab. Betul. Tak kisah pun. Lagipun duit tu duit cash, maksudnya tak ada transaction. Dia tak ada transaction. Macam kalau nak login macam pakai duit sendirilah kiranya, macam tu. Macam tu. Aku plan macam tu lah, tapi tu cakap dalam surat lantikan aku akan tulis 4 hari, sehari 2,000, 2 dalam 4 8,000. Tapi kalau anda willing nak bagi free, macam free talk tak apa aja, tapi kalau anda tak bagi pun tak apa aja. Macam tapi kena dapat persetujuan hang lah juga. Macam aku letak macam kiranya 2,000 tu kita buat collaboration dengan UPM pun tak apa, ada nama UPM apa yang penting aku nak ni sebenarnya, aku nak bila nanti aku tunjukkan aku punya tesis, aku perlukan quantitative research, punya data. Jadi aku perlukan seramai mungkin pensyarah-pensyarah kat Malaysia untuk join aku punya training untuk aku dapat feedback dari forum. So aku duk kejap kalau suruh bayar memang payah lah mereka nak join. So kiranya sebenarnya aku dibayar, tapi aku dibayar melalui duit grant ni lah yang hang bagi tu 2,000 tu. Tak buat gitu lah. Hang nak guna 2,000 tu untuk bayar tesis hang lah? Untuk data collection? Anggap macam 2,000 tu pembayaran untuk aku buat training lah. Cara training aku buat betul aku buat. Cuma untuk participant aku tak minta duit. Faham. Betul. Untuk participant nak minta data sebanyak mungkin lah. So hang nak ambil participant untuk data untuk maksudnya data hang tu daripada participant yang tak payah bayar tu lah. Yes. Macam mana hang nak collect data dari depa ni? Aku kan buat training POE based on aku punya tesis punya tajuk lah. And then daripada situ aku akan buat lah aku buat model ke, buat pakai Google Form. Sambil-sambil lah kiranya. Sambil-sambil lah untuk data. Sambil-sambil lah. Aku buat punya questionnaire.
teknologi certain model punya questionnaire Google Form. So depa jawab benda tu aku pun dapat data. Kira data aku data betul. Data betul ya kan? Betul. Tapi kan, betul-betul aku faham. Apa? Grant hang tak boleh bayar ke? Tapi mana boleh bayar dekat student betul ya? Aku mana ada grant weh. Hang tak ada grant kan? Betul ke no? Secara aku tak ada grant. Macam tu boleh lah kiranya. Kiranya 2,000 tu untuk hang collect data macam tu lah kan? Ibarat macam flat data lah. Kira ni aku buat training. Tak kisah pun. Hang nak buat berapa kali ke, itu ni lah. Tapi guna macam tu guna nama UPM pun boleh kan? Tak kisah tak? Boleh. Tak masalah. Sambil-sambil kan? Aku tak kisah pun. Benda tu aku tak kisah ikut hang lah. Sebab yang paling penting untuk aku tu, aku nak cash out duit tu je. Yes. Alah, duit tu pun hari pun tu tak semestinya beli account AR tu semua satu je. Kalau kita beli barang memang mahal. Cuma aku duk nampak future AI tu ni banyak yang berguna tapi kita tak boleh nak subscribe sebab duit tak ada. Aku nampak ni peluang lah. Peluang duit tengah ada nak subscribe. Betul. Kiranya bila plan asalnya tu duit tu masuk ke 8,000 ke akaun hang. Maksudnya hang kena bagi cash kat aku 6,000 lah. Akan bagi cash lah, transfer. Macam tu lah. Kan? Bagi cash 6,000. Lepas tu 6,000 tu masuk duit lab lah. Kira aku beli barang-barang lab. Kalau hang nak subscribe apa pun, hang jangan subscribe guna 2,000 tu. Selagi mana duit 6,000 tu ada, hang cakap kat aku guna duit 6,000 tu. Okay. Boleh. So, setiap kali aku ada grant, aku plan kalau benda ni berjaya, setiap kali ada grant, aku nak buat macam tu lah, panggil hang. Fail. Biasanya universiti ni kan kalau duit tu benda tu nampak memberi kesan kepada student kan baru mereka macam akan bagi lagi grant. So bila kita bagi, kita subscribe, lepas tu pula student guna, lepas tu kita buatlah macam buatlah satu artikel kat website student UPM melalui Department IT mendapat AI tu percuma apa semua. So benda tu semua kredit untuk dapat next punya duit. Betul. Dia jadi macam ni kan tak? Dia jadi macam success story. Yeah. Jadi macam success story. Tapi betul-betul macam ni, macam cakap lah. Pemula dengan duit lah tu masalahnya. Sebab nak subscribe lah, apa lah kan. Kalau tak ada duit tu, susah nak jalan. Yang tu kita cari jalan. Contoh macam yang aku dah nampak lah POA. So plan-plannya macam tu lah. Tapi ni secret mission. Secret mission. Sebab ada apa? Hello, Putui. Itu ni ni. Asal ni aku keluar akhirnya. Okay. So